5 negara dengan pelancong paling ramai di Asia Tenggara. Jom kita tengok negara manakah yang paling disukai oleh pelancong di Asia Tenggara. Di tempat yang kelima adalah negara Indonesia. Mana taknya Indonesia mempunyai keindahan alam semula jadi yang sangat-sangat cantik guys. Seperti di Raja Empat, Bali dan juga Danau Toba. Yes, disebabkan oleh keindahan alam semula jadi ini, seramai 13.59 juta pelancong melawat Indonesia pada tahun 2024. Di tempat yang keempat, negara dengan pelancong paling ramai di Asia Tenggara adalah negara Singapura, merupakan financial capital of the world. Bahkan ia merupakan negara dengan banyak restoran-restoran Michelin yang diiktiraf dunia. Jadi memang pelancong nak tengok apa yang bestnya dekat Singapura, menyebabkan Singapura menerima seramai 16.5 juta pelancong pada tahun 2024. Di tempat yang ketiga dengan pelancong paling ramai di Asia Tenggara adalah negara Vietnam. Vietnam merupakan destinasi yang mempunyai pelancongan yang murah dan juga berpatutan. Ramai pelancong-pelancong luar negara menyukai makanan Vietnam dan juga keindahan alam semula jadi yang berada di Vietnam. Jadi seramai 17.5 juta pelancong mengunjungi Vietnam pada tahun 2024. Di tempat yang kedua, ini adalah negara Malaysia. Malaysia menerima 25 juta pengunjung pada tahun 2024. Ramai yang suka makanan Malaysia yang sangat-sangat lazat dan sedap. Bahkan budaya Malaysia yang mempunyai pelbagai kaum seperti kaum India, Cina dan juga Melayu menjadi tarikan bagi pelancong asing, menyebabkan Malaysia menerima pelancong yang sangat ramai. Di tempat yang pertama, ini adalah negara Thailand. Yes, Thailand sudah lama menjadi negara tarikan pelancong sejak berakhirnya perang Indo-China. Yes, ramai veteran-veteran perang yang distationkan di Thailand menyukai atmosfera Thailand yang sangat-sangat chill dan juga laid back. Bahkan mereka sangat menyukai makanan di sana dan juga layanan yang sangat baik diberikan oleh warga-warga Thailand, menyebabkan Thailand menerima kunjungan pelancong asing seramai 35.5 juta pengunjung pada tahun 2024. Kalau korang suka video seperti ini, jangan lupa follow saya dan jumpa lagi dengan video yang seterusnya.